permainan wow? Nama saya Muhammad Nur Kusyairi Adham bin Ismail. Saya tinggal di Kampung Ketapang Cenering. Umur saya 33 tahun. Saya bermain wow ni sejak daripada sekolah lagi. Belajar daripada orang-orang tua dululah. Yang duduk kat sini belajar. Bukan. Ayah pun main wow juga tapi tak berminat mana. Jadi ni sekarang ni tunggu musim terkujuh dia main ya. Wow yang kat belakang ni apa nama wow ni? Ni wow ni kalau orang Terengganu panggil ni wow lang. Kalau orang luar panggil wow burung pun ada. Ni tak siap lagi ni. Okey, boleh tak ceritakan sedikit sebanyak tentang sejarah, kalau ada sejarah untuk wow? Sejarah tu susah sikit. Sebab kita ni membesar daripada kita tu ni dah ada dah orang main dah daripada pekat-pekat dulu lagi. Jadi kita sambung generasi je. Maksudnya bila dah start berkecimpung tu dah wujud dah wow. Dah wujud dah benda ni. Ramai tak guru-guru yang mengajar? Sini kalau kawasan kampung ni ramai juga lah. Macam dekat sini ada seorang, dalam sana. Boleh sebut nama dia tak? Seorang tu siapa nama? Yang biasa kalau dekat sini budak-budak ni panggil Ayah Lek lah. Ayah Lek, lepas tu Ayah Kau seorang. Dua orang tu biasa kalau ada apa-apa pergi tanya dia. Kalau buluh ni kalau macam okey ke tak nak buat wow dengan keadaan angin, kita pergi tanya dia orang dulu. Kalau tak okey, dia orang cakap tak okey lah. Kenapa wow ni dipanggil wow lang? Wow lang ni sebab dia dengan keadaan burung dia sayap, dia akan ekor ada panjang lagi. Dia macam tu lah. Dia menyerupai burung lang ke? Mungkin lah. Sebab kita orang tua dulu dah bagi nama wow lang dah. Boleh tak pegang rangka tu? Rangka ni? Boleh. Terangkan sikit. Yang ni setakat saya tahu lah. Ni kita buat daripada buluh. Ni buluh, kalau sini panggil buluh berang lah. Buluh berang ataupun buluh duri. Yang ni nibung. Yang ni rotang. Rotang ni beli dekat Usila. Pakai tali, semua ada ukuran semua. Nama-nama dia entah dia sayap. Yang ni kalau orang kampung sini panggil ni sayap dia. Yang ni sayap anak dia. Yang ni patak lah. Yang ni kita orang panggil megang je. Ni yang tak siap lagi ni. Dia akan ada kepala burung macam tu. Burung apa tu? Ni buat je. Buat ikut kreatif mari dari kepala, siap. Dia memang nak seekor burung ataupun Boleh belaka. Boleh belaka sebab kalau ikutkan dalang tu banyak lagi. Adalah ke betul ni. Yang ni rangka dia. Yang tak siap lagi ni. Dalam proses ni. Ni ikut suka-hati. lain-lain. Ikut kreatif masing-masing. Dia tak ada khas lah. Tak ada. Kalau macam ni, wow ukuran ni boleh lah. Kalau macam wow besar ni, ukuran besar lagi. Macam tu ada besar lagi tu. Hairi, panggil Hairi je. Okey, tadi pembuatan wow ni menggunakan Buluh. apa tadi? Buluh, nibung, rotang. Okay. Dia wajib menggunakan buluh, nibung dan rotan ataupun boleh guna buluh? Biasa kebanyakan wajib dia memang buluh lah. Sebab buluh ni dia ada apa cakap? Fleksibel dia. So macam ni ada, maksudnya kalau guna kayu nibung pun tak ada masalah. Kalau nibung ni untuk tahan je, memang susah nak patah sikit. Kalau biasa ada tu orang pakai buluh juga. Lepas tu batang pinang. Macam tu. Okay. Rotan tu memang anak sayap tu memang mesti menggunakan rotan atau macam Memang untuk memang wajib dia rotang. Kalau buluh dia tak ada bentuk. Dia akan jadi keras. Lagipun yang ni kalau
jatuh ke apa, dia tak patah. Kalau buluh tu, jatuh patah. Okey. Dalam proses membuat wow, buluh, ada tak nama-nama buluh khas? Ataupun semua jenis buluh boleh digunakan? Kebanyakan kalau dekat sini, pakai buluh berang. Buluh berang. Ha. Kalau buluh biasa tu, buluh duri pun boleh buat juga. Buluh betung biasa tak? Okey, proses mengambil buluh, ada pantang larang ke? Ada hari-hari yang khas ke? Ataupun tak? Buat masa ni, tak ada lagi ya. Tapi biasa, budak-budak ni akan pergi, kalau tak hujang, jalan je. Pergi je. Maksudnya ambil saja mana-mana. Ambil, tapi kena pilih juga lah. Nak ambil yang tua, tak boleh yang muda. Okay, macam mana kita nak tahu dia tu? Kita tengok dengan buku dia ni, takak dia tu, dia akan warna hitam. Kalau muda, dia tak warna tu. Jadi warna putih je. Warna hitam. Warna hitam. Dengan ruah dia tu. Okey, bila kita dah ambil buluh, tak proses dia maksudnya nak kena keringkan ke apa ke? Yang tu memang kena kering dulu. Okay, boleh cerita? Kalau kita ambil, contoh kita ambil hari ni, kita balik, kita belah-belah dulu, kita akan jemur dulu. Jemur dalam masa 2 hari, 3 hari. Kalau lebih lama, lagi molek. Untuk dia kerah, dia habis, air dalam buluh tu. Dia buang, keluar balik. Biasa kita akan letak di corong-corong atas ni. Macam mana kita nak tahu dia dah kering? Bila kita raut dengan pisau tu, kulit dia akan jadi warna lain. Jadi takak dia pun akan naik warna hitam lagi. Dia pun lagi kerah. Okey. Bila dah siap rangka, bila dah siap rangka, maksudnya proses dia buat rangka kan? Proses dia kita belah dulu, kita jemur, lepas tu baru kita raut dia jadi halus macam ni. So jadi rangka. Kertas asal yang digunakan? Biasa yang asal dulu, kertas biasa tu je. Kertas yang orang balut hadiah tu. Kertas minyak. Kertas minyak. Lepas pada generasi tu, kita try pakai yang ni. Yang plastik ni. Tapi plastik ni kena banyak benda kena guna lah. Gam lagi, gam download tu. Maksudnya pertukaran penggunaan kertas plastik tu tak jadi apa-apa masalah? Tak ada masalah. Tak ada apa-apa. Cuma yang ni tahannya kalau hujan dia tak jatuh. Kalau kertas tu dia basah cari jatuh. Oh ni hujan-hujan. Hujan boleh main je. Kalau bila kita dah pakai kertas, macam yang corak-corak tu dia panggil apa? Sobek. Sobek. Sini panggil sobek. Okey, kalau bentuk asal dia, adakah walang dulu ni daripada asalnya memang corak dia adalah sobek yang sebegini? Memang dari dulu macam ni. Macam ni ke macam tu? Dia sama je. Dia kalau yang tak nak buat corak, dia akan kosong macam ni je. Yang ni biasanya untuk tanding kita hantar awal ni. 2 biji, ada satu ni tak tahu tak mana. Oh kalau nak bertanding je buat corak. Kalau macam ada buat kelatangan ke, buah ni akan pergi. Kalau main biasa macam tu. Yang biasa yang ni macam ni yang kosong ini je. Ada juga yang corak-corak sikit-sikit macam tu je. So maksudnya walang dulu ni adalah wang tradisi. Wah daripada dulu tradisi dulu. Jadi maksudnya adakah dia wajib kena ada sobek ataupun dia tak ada masalah kalau kita buat kosong? Dia dua-dua tak ada masalah. Nak buat sobek pun boleh, nak kosong pun boleh. Dia sobek ni cerewet sikit, lambat sikit. Masa kan. Jadi apa trademark wow dulu tu sebenarnya kalau bukan sobek. Sobek kan tak jadi. Dia biasa ni orang dulu kan kreatif kan. Dia banyak buat kertas ni mudah dulu. Sekarang ni kertas ni payah nak boleh. Sebab dia kena cakap nak masuk color ni daripada kuning, hijau, putih, purple, merah. Banyak color, banyak tapis. Sebab sekarang angin tak macam dulu. 2-3 hari dah habis dah. Proses buat sobek ni ambil masa berapa lama? Proses buat sobek ni, yang ni dalam 1 bulan kot. Lama kot. Okey, corak di sobek ini, adakah mesti ada corak wajib ataupun tak? Yang wajib ni biasanya kita akan buat daripada bawah dulu. Dia sepohon pokok. Sepohon pokok? Pokok bunga. Daripada akar naik. Semua ni. Dia akan bersambung semua. Macam wow bulan. Wow bulan.
sobek itu lebih kepada tumbuhan yang meliar. Ha. Yang macam wow lang dulu, adakah sama ataupun Dia tak sama dengan lain. wajib sepohon pokok? Dia kalau wow bulan ni, dia sobek dia lain. Banyak daripada Kota Baru kan. Dia corak dia lain. Kalau Terengganu lain. Dia bunga apa? Bunga Terengganu ke? Ni bunga Terengganu. Nama apa? Bunga ni tak pasti lagi bunga nama apa ni. Ni ikut kreatif tubik je. Kreatif je. Motif corak ini Hmm. ada membawa apa-apa masuk ke tak? Tak ada. Tak ada masuk apa-apa. Terpulang kepada Juga kalau masuk tanding, dia ada juri dia. Dia akan tengok. Macam mana kita nak cam kalau orang tengok-tengok, oh ni wow ni. Sayap dia tepi tu ke burung kat atas tu ke? Sini dia banyak pattern. Kalau macam kawasan kampung ni, sini ni, automatik wajib memang sayap macam ni. Kalau kampung ni. Kalau sebelah daripada Kedah Buluh ke apa ke, dia akan sayap kecil. tapi panjang juga. Banyak pendek je, sini je. Sampai sini je. Dia bentuk pun lain buah dia. Patak dia ni kecil. Ekor dia halus. Yang sini patak dengan tubuh ni sama ukuran dia. Ekor dia panjang. Maksudnya anak sayap tu dia melambangkan setiap daerah. Setiap boleh jadi ya. Setiap kampung. Kalau Kedah Buluh ni dia tubuh kecil, sayap dia pendek. So orang tahulah tu kampung sana. Boleh tahu. Kalau orang dekat kat sini akan tahu. Wow ni betul ni kawasan ni. Macam yang ada kain-kain ni, kain Hmm. sebenarnya benda apa? Kain ni, ekor dia. Ekor. Ekor dia. Maksudnya ekor dia wajib dia pakai kain ke? Pakai kalau wow besar macam ni memang wajib kena pakai kain. Kalau wow kecil dalam ukuran dalam 2 kaki, kita pakai plastik je. Dia ada maksud sendiri ke ataupun saja nak mencantikkan dia ke? Ya kalau kain ni nampak cantik lah. Untuk cantik untuk dia. Kalau pakai ekor plastik tu, kalau orang sini kata tak masuk dengan buah. Buah besar ekor plastik. Okey, kalau macam mana yang ada tahu dulu-dulu ni permainan wow ni dimainkan sebab apa? Musim angin. Musim? Musim terkujuh. Musim terkujuh. Musim terkujuh. Untuk apa? Dia orang main macam Sukan. 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 Tak ada nak halau binatang. Tak ada. Selalunya dia dimain kat mana? Biasa main sawah padi. Kalau sini dekat Padang. Memang ada dah Padang. Tapi zaman sekarang ni dah banyak rumah. Terpaksa main atas jalan tu. Main tepi-tepi jalan je lah. Tapi semua buat naik. Tambak dekat lain semua. Untuk menaikkan wow lang ni, untuk menaikkan wow lang, macam mana cara yang kita nak Cara dia, kalau wow macam ni, seorang pegang wow, pergi jauh. 2 orang ataupun 3 orang lagi pegang tali. Saya ambil tali se. Tadi. Kita tunjuk contoh lah senang. Ayok sikit. Boleh dia pergi ambil. Boleh ambil Boleh. Ambil ya, kau ambil ya ni pun. Serat merah ke serat hijau ke. Tok kapur. Ambil dak kapur. Ini tali dia. Ni tali. Saya. Ini tali dia. Ni tali saya 150. tali tangsi? Tali tasi. Tali ni kalau terbelit kat tangan, kalau tak putus, terbelah tangan. Tu je. Sebab tu kena 2 orang yang pegang tali. 2 orang ataupun 3 orang. Kalau uang besar dalam ukuran 7 kaki, 9 kaki, memang untuk 3 orang. Yang ni, tambak satu, dekat telaju dia ni. Kita akan tambak di sini. Ni. Lepas tu, panggil ayung seorang. Yang ni duduk di pokok. Kita akan belik di pokok. Automatik. Sebab bila kita tarik, tak sempat nak ulur, memang terbelit kaki. Sebab dia laju. Dia memang akan naik laju. Bila ni, dia ulur, pakai ulur dengan tali je. Ni. Wow lang ni, dia ada ukuran dia ke? Ataupun Ada ukuran dia. apa ukuran? Ukuran dia kalau macam wow ni,
dalam 40 apa? 48 inci. Ha? 34 inci. Kiri kanan. Kalau siap ni dalam 5 kaki lah siap. Ha. Setiap ukuran tali-tali tu semua diinci. Pernah tak Cik Ali mainkan wau lang ni lagi besar pada ni? Nah, tu ada contoh dia. Ha. Saya berapa tu? Yang tu 9 kaki. Yang paling besar 10 kaki. Okey, kalau 10 kaki tu berapa orang nak kena naikkan? 10 kaki yang pegang wall 2 orang, yang terik tali 4 orang. 6 orang lah. Ha, 6 orang. Yang ni kita orang panggil wusur dia. Ni wusur dia. Dia pakai tali kotak. Tali kotak. Tak apa, letak sini je. Ni tali kotak, yang ni nibung. Tali kotak ke tali guni? Tali kotak. Tali kotak. Ha. Yang tu dia buat pada kayu Pokok nibung. nibung. Ha, pokok nibung. Yang ni plastik pelampung pukat. Okey, untuk buat dia Busur dia. busur ni, Ha? busur tu adakah satu semua ni terpanggil busur ataupun Satu. ada nama lain? Satu set ni panggil busur. Busur. Ha. Okey, yang tali tu Mana tali ni? Ha. Yang tu tadi guna tali apa? Tali kotak. Okey, adakah boleh guna benda-benda yang lain lagi? Kalau wall besar macam ni memang khas untuk tali kotak lah. Ha. Kalau wall kecil tali guni pun boleh. Daun-daun tak boleh? Ha? Guna daun. Daun biasa orang buat kalau buat wall bulang ke wall puyuh ke, kita orang akan buat dengan rotan. Ha, dipanggil wusur dudu. Ha, wusur tu kalau orang luar dengar macam geratu sikit. Ha, dia berlagu sikit. Apa dia bila kita maksudnya bila guna tali kotak ni bunyi tu berbeza sikit. Ha, bunyi berbeza. Dia ni kita akan tu pula ni. Pelah balik ni. Kita letak pelah baru dia naik bunyi. Kalau tak dia memang tak bunyi. Maksudnya kalau pakai rotan tu bunyi dia lagi sedap. Ha, kalau kita rotan tu. Rotan tu dia biasa kalau kata baru ni dia busur dudu, lembut je bunyi dia. Kalau ni memang kuat. Okay, rotan tu kan dia bulat kan macam Ha. mana dia boleh jadi. Kita akan raut lah. Dia buat betuk sikit, dia akan nipiskan dia jadi macam ni. Lepas tu letak tali ujung. Tak ada contoh nak tunjuk. Okey, maksudnya bila naik tu memang dia automatically bunyi. Ha, memang automatik bunyi. Ni pun automatik akan bunyi. Mana? Ni susah sikit nak bunyi. Sebab tali kendor. Okey, tak Ha. apa. Kena tarik balik. Okey. Kalau tak ada bunyi, wall tu kira jadi ke tak jadi? Jadi, tapi tak menarik nak tengok. Naik dah. Ha, buah ada atas tapi tak bunyi. Ibarat kata macam bisu. Ha, budak-budak ni panggil bisu je. Faktor penting. Ha, faktor putih ni kalau macam nak tinggal buah pun tak apa. Dengar ya ada lagi. Kalau tak ada tu kena pergi cari lah. Paling lama yang Cik Ali naikkan wang berapa hari tinggal dekat atas? Biasa dalam seminggu. Ha, seminggu buat turun memang tak ada ni. Ketah habis cari habis. Tinggal tubuh saja. Masih stay duduk atas. Paling lama tu seminggu. Hujan ke apa? Hujan ribut biar je. Jangan jatuh kena orang. Tu risiko sikit. Oh, sebab dia guna plastik. Ha, guna plastik memang tak pecah lah. Dia kalau jatuh pun dia berat ekor. Ekor dia kain kan. Kita pakai kain. Sebab tu je lah kalau jatuh pun. Okey, kita nak masuk ke tempat yang lain sikit. Boleh? Okey. InsyaAllah. Macam di negeri-negeri ada wau-wau dia kan. Okey. Yang Cik Ali tahu di negeri Pahang ada wau apa? Biasa kalau Pahang ni kita tak faham kan. Kalau Kelantan famous dengan wau puyuh, wau bulang. Ha. Kalau Pahang tu pernah tak dengar pasal wau penduk ke? Tak pernah dengar. Wasing? Kalau tengok-tengok dalam video tu biasalah. Tapi tak tahu nama. Ha, kita tak tahu nama wau. Maksudnya pernah lah tengok wau Pahang tu. Pernah juga tengok dalam video YouTube kan. Kan biasa kan ada buat upload naik video je. Okey. Boleh tak Cik Ali gambarkan macam mana wau bentuk yang Cik Ali tengok? Biasa kalau kita tengok wau kucing dia, kalau patak kita kan ni macam ni. Tapi dia straight macam ni. Ha, dia patak dia straight. Dia tak ada. Biasa ada yang sini buat tapi tak tahu duduk mana. Okay. So, memang Cik Ali tengok wau Pahang tu Memang berbeza dengan wau Terengganu. selebihnya Cik Ali tak tahu. Tak tahu. Macam mana sambutan wau ni
Wow ni kalau sambutan musim terkujuh ni memang meriah. Memang meriah. Golongan yang bermain? Budak-budak muda. Berapa? Seawal umur biasa kalau budak-budak sekolah tingkatan 2, tingkatan 1 dah main wow dah. Diorang buat sendiri ke macam mana? Buat sendiri, semua sini buat sendiri. Maksudnya Daripada ambil bulu, tu, dah tahu buat. dah tahu kira umur dah 13 14 tu dah boleh buat wow sendiri dah. Memang popular lah. Memang popular kalau kat Terengganu ni dekat kawasan Cenderia ni lah. Memang famous kalau wow memang memang sambutan memang meriah. Tak kira hujan panas memang Main. padang je. Jalan je. Angin kuat memang tarik. Tu sebab tu dah standby semua tu. Yang besar kecil tu. Ada juga jual. Kalau ada orang nak beli kita jual. Kalau besar ni kita akan jual siap sekali dengan teh dah boleh naik dalam 300, paling murah 200 setengah. Kalau besar macam ni dalam 400 setengah, 500 macam tu lah. Ramai tak orang ni? Ramai juga biasa orang Kolibar, orang Marang beli. Kolibar pun ada je yang buat sendiri. Tapi dia orang banyak beli ya, senang. Cik Khairi ada masuk pertandingan tak? Sini tak ada pertandingan sini. Hari dah lama je ada. Macam ni tadi lama je. Dah lama dah tak buat biasa. Hari tu ada juga pertanding wow tapi bukan pertanding naik lah. Dia tanding corok, tanding wow kreatif. Sebab kebanyakan buat pertanding habis dah angin. Musim angin dah habis dah. Kebanyakan macam tu. Tak tepat masa. Tak tepat masa. Maksudnya nak naikkan wow ni, angin tu kita nak kena tengok ada masa-masa dia ke? Tengok musim angin betul-betul. Angin wow ni angin taklah angin kuat sangat dalam 80, 70 km per jam. Boleh main. Kalau kuat sangat tak boleh nak main juga. Tak dah nak kawal. Pengetahuan Cik Harry, wow lang dulu ni, ada tak terkait dengan cerita-cerita misteri ke mistik ke? Buat masa ni setakat ni tak tahu lagi lah. Tak ada dengar lagi lah cerita. Tak ada. Setakat ni kita main wow duduk 2-3 pagi tengah padang pun tak ada masalah lagi. Steady lah. Steady lah. Main dekat kubur biasa je. Harapan. Cik Khairi apa harapan Cik Khairi tentang wow ni? Harapan ni generasi main wow ni takkan putus. Sampai bila-bila. Sampai anak cucu kita nanti dah. Takkan, kalau boleh, takkan lenyap lah cakap. Benda ni, generasi ni. Setakat ni, Cik pernah tengok tak wow lang dulu ni sampai sejauh mana? Macam mana? Sampai mana dah? Sampai ke negara mana dah wow lang dulu ni? Setakat ni, Perancis. ada lagi dah. Perancis ada yang orang dah beli dah. Ada orang beli? Orang Malaysia cuma dia letak sana. Jadi dia beli sini ke di sana? Beli sini. Beli di sini. Buat balik sana. Cik Harry rasa wow lang dulu ni, dia boleh diletakkan seiring dengan wow bulan, Boleh. wow jalibudi, wow kucing. Dia letak macam, Dia letak standing tak? kalau nak simpan ke macam mana? Untuk komersial kan? Macam boleh je. Tapi kalau buah lain, kalau duduk tepi dia, takkan nampak sebab dia besar. Bentuk dia besar. Susah sikit kalau nak. Kalau macam ni, yang kecil-kecil ni tak apalah. Kita boleh buat tu dia. Jadi dia boleh dikomersialkan lah. Dia standing dengan wow-wow yang lain lah. InsyaAllah boleh. Ada tak wow lang dulu ni, dia pun di miniature kan? Dia buat kecil-kecil untuk bagi hadiah. Yang tu yang orang cakap apa ni? Yang sagu hati hadiah tu. Ada. Kita biasa buat wow bulang ada. Ada sekejap, kita ambil contoh sekejap. Ada, contoh ada. Ambil wow bulang aku cek. Ni wow bulang aku cek. Tu wow puyuh. Ambil wow puyuh tu, stay. Ni contoh je. Ni yang kalau angin-angin lembut bolehlah kita main. Ni wow puyuh. Wow puyuh. Ni yang paling kecil lah. Kan ada lagi kecil. Tak, ni yang paling kecil ni. Kalau yang orang
letak tu biasa buat kecil-kecil. Ha, ni buah bulang. Wah dudu tu. Kalau walang tu Ha? Paling kecil yang tu. Ha, ni. Tak ada kecil lagi tak ada. Ada dah kecil ni. Ada tak, kecil. tapi pernah tak saya tengok orang buat untuk sagu hati ke yang kecil-kecil? Ha, pernah tengok. Biasa budak-budak ni yang besar-besar ni dalam 4 inci, 5 inci je buat. Untuk kalau orang nak ambil je satu je. Buat sekadar hobi je. Hilang-hilang puas duduk saja. Ni walang kecil. Ni untuk angin seluruh. Yang ni kalau kita jual dalam RM80, RM50. Ha, sebiji. Siap-siap nak dah test semua. Dah nak test naik semua. Yang kecil tu tak test kan? Ah, tak, untuk replika je lah. Jadi Cik Hairi setujulah bila kena Lang Dudu ni warisan Terengganu. Ya, saya setuju kalau nama warisan Terengganu ni memang setuju. Sebab dia memang famous daripada dulu dah. Ha, memang asal-usul. Ada apa nama dia selain pada Lang Dudu tadi? Mana? Nama lain ada tak? Wau burung. Ha, wau burung dengan wau ulang je biasa nama dia. Tapi Dua tu dia je. bentuk yang sama. Bentuk yang sama, kalau kawasan Terengganu ni, kedai buluh je lain. Ha, dia akan ni kecil. Bentuk dia yang ni. Saya tunjuk ni. Dia tak bentuk macam ni. Dia bentuk stick macam ni. Dia akan jadi bentuk macam wau puyuh. Ha, sayap dia. Yang patak dia kecil je. Maksudnya kalau kita panggil wang burung pun itulah bentuk dia. Ha, sama juga. Lang Dudu pun itulah bentuk. Tu lah, nama je berbeza tapi tuang sama. Sama. Ha. Wau burung, wau dudu sama je. Wau ulang. Ada cerita dia cakap motif-motif tu melambangkan raja lah, rakyat lah. Mana? Sobek. Sobek ni. Tak setuju lah. Dia sekadar hiasan je. Tak Sekat. bentuk wang Lang Dudu. Wau ulang ni. Kalau ni motif ni. Motif bunga ni kita ni tak tahu mana juga ni sebab kita pun lain memang buat dah sobek. Ha. Tak ada. Ha. Tak ada cerita lah yang Tak ada maksud sebalik ni bunga ni tak tahu. Cik Hairi tak tahu. Selalunya memang buat colour merah Atas tuang dia. Ha, kalau macam ada yang suka warna hijau, biru, warna gold ada. Banyak lah. Putih. Cik Hairi ada wariskan tak kemahiran Cik Hairi ni? Ni budak-budak ni waris budak-budak ni lah. Ha, budak-budak ni pandai lah dah ni. Bila ajar diorang? Lepas balik sekolah petang-petang? Ke waktu musim kerja? Waktu musim terkujur memang tiap-tiap hari. Budak-budak memang datang sini untuk buat-buat je. Ambil je buluh mana nak, buat je. Kalau dia orang tak tahu, dia akan tanya. macam yang masuk, saya tengok yang kiri kanan ni, Biru dengan merah ni. mesti ada kotak di tengah. So, ada Dia kotak tu fungsi dia kita tak nak tali dia tu bagi kena dengan tu. Bila dia tali tu bergetar, dia akan pecah. Ha, sebab dia ada tali. Tali untuk bentuk tubuh tu. Sebab kotak tu kebanyakan biasa buat lambang tu sikit. Bentuk. jadi kepala dia pun Kepala burung. Kepala tu kita akan buat dengan rotang lah. cuma dia memang tak melambangkan apa-apa burung. Tak ada. Atas seni masing-masing. Tuan nak buat burung bentuk macam ni yang ada sayap ke, ada kaki ke. Kalau macam tu, semua kita dah dapat dah. Terima kasih. Sama-sama. Dah tak ada nombor sekarang, jangan nombor.